Assalamualaikum. Ustaz. Oh, Ustaz. Abi, Yo. dah buat mai sampai di rumah ni. Oh, Ustaz, saya mai mesti sebab ada soalan. Saya dah tinggal kalut. Kalut apa? Ni sampai blender tu, tengok pegang ke blender ni. Oh. Ada banyak benda dah kena blend. Kena kisar. Ada nak masak ni. Oh, special hari ni. Oh. Ya. Oi. Ada lagi tak habis lagi. Tapi yang soalan tadi tu, kita pergi sembang dekat dapur tazkirah Ramadan. Sambil itu, kena tolong saya dulu. Itu kita pergi. Okey, boleh Ustaz? Boleh? Boleh ni. Boleh Ustaz. Janji makan sedap. Jom Ustaz, jom. Episod ke-8, Tazkirah Ramadan. Amboi Ustaz, banyaknya bahan. Oi, mestilah. Paling banyak. Sebab kita hari ni nak buat asam laksa. Asam laksa. Ui. Special kita bawa mai daripada Penang. Ui, ni resipi Penang mai. Ya, Dan Ustaz, hari ni kita berada di mana? di House of Kambing Serdang. Ya, terima kasih House of Kambing kerana memberi kemudahan untuk kita bergambar di sini. Ya. Amboi Ustaz, apakah bahan-bahannya Ustaz? Okey. Bahan ni Abid walaupun nampak banyak tapi dia tak susah nak buat. Yo. Nak masak tak susah lah, nak sedia ni susah. Ni. Terima kasih banyak daripada yang sediakan bahan-bahan ni. Baik. Yang paling penting kita kena ada air rebusan ikan tadi tu. Ni. Kalau kita rebus ikan, ayak tu penting. Baru yang flavor dia ada kat situ. Jangan buang, jangan buang. Jangan buang. Pergi rebus ikan, pergi buang pula ayak rebus tu. Memang silap lah. Silap. Lepas tu ni ikan tu, isi ikan, kita blender. Ni, ikan apa orang tanya nanti? Ikan Ikan kembung. apa? Ikan. Ikan kembung mabung tu kan. Orang duk kata mabung tu. Okey, laksa kena ada. Tu laksa. Ni kita nak cerita buat kuah laksa. Laksa tu kita beli lah. Ni bawang yang di blender. Nenas yang di blender. Ini tulang ikan, kepala ikan apa semua tu kita blender. Kita tapis, kita ambil dia punya pati tu. Ini cili kering, kita pencabai kering blender. Ini ikan sardin dalam tin tu. Lalu ada juga orang pakai ikan sardin yang mentah tu pun boleh juga. Lepas tu dah asam laksa. Kena lah ada asam guruk. Ataupun kita kata asam keping. Asam keping. Ni gula merah, otak udang, garam, perasa dan ni ni lupa. Ni tak ada. Ni tak ada lah bau laksa. Bunga kantan dengan daun kesum. Banyak. Yang ni bahan dia punya kondimen dia punya tabur atas tu. Yang paling penting tu nampak tu nenas dengan daun pudina. Tak ada daun pudina tak jadi asam laksa. Okey, jom kita panaskan periuk. Okey Ustaz. Ya. Mula-mula yang saya kata senang tu kan. Bubur je semua. Bubur ni ayak rebusan ikan ni. Okey. Okay, nak sambung balik tadi yang Abid tanya tadi. Lorat sangat. Peliru sana, peliru sini kan. Apa dia nak tanya apa? Yalah. Contohnya bila kita masak ni kan. Baru Haji dah masak belacan. Gatal hidung ni. Lepas tu saya pergi korek hidung. Batal tak puasa Ustaz? Batal tak puasa. Ni soalan popular bila bulan puasa je kan. Orang nanti tanya, Ustaz buat macam ni batal tak? Buat macam ni batal tak? Ya. Sekali lagi saya nak ulang. Ya. Apakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? Yang tu sajalah batal. Dia ditanya banyak lah. Pertama, makan dengan sengaja. Ya. Minum dengan sengaja. Lepas tu bersama dengan isteri. Tu perkara asas paling basic. Muntah dengan sengaja. Apa pun semua sengaja lah. Cerita dia. 5. Masuk sesuatu ke rongga terbuka. Hidung rongga terbuka. Tapi dia masuk ke itu, dia bukan masuk ke situ lah. Dia masuk sampai ke lepas ke sistem pencernaan. Itu yang saya cenderung pandangan tu lah. So kalau korek sini tak apalah. Lagi nak masuk dalam ni. Kalau jari tu boleh masuk sampai ke tekak, baru batal. Alhamdulillah, saya dah batal puasa saya. Awal. Saya kurang sekali. Dua. Beri tak lebih dalam. Ni saya kena letak cili kering ni. Dia. Jadi kalau kita duk panas ni, kau Ustaz kata tadi yang membatalkan makan minum. Saya panas ni saya tak minum. Tapi saya mandi lama-lama. Bawa shower tu kan.
Ini selalu orang terjadi dalam bulan puasa. Mereka kata bukan makruh lah, boleh membatalkan puasa. Kalau dia sambil mandi tu sambil minum, batal lah. Oh. Kan? Mandi tak batal puasa. Kan? Lama pun boleh? Mandi lah, nak berendam pun lama lah kan. Yang penting saya nak ingat balik, itu semua kita dengan Allah. Kan? Tapi tak bermakna bila kita saja seksa diri kita bagi jadi teruk puasa tu, itu lagi pahala banyak. Jangan harap macam tu. Tahu? Dia apa pun dalam diri kita. Dalam yang diri. tu yang Allah nilai. Sebab itulah Allah kata, tuan-tuan, para penonton, aku yang sendiri bagi ganjaran puasa ni. Malaikat pun dia sebab dia tak ada skema pemarkahan. Puasa ni, ibadat lain semua ada skema pemarkahan. Puasa ni Allah kata, ana ajzi bih. Aku sendiri yang bagi. Kan? Direct. Fa innahu li. Sebab puasa ni untuk aku. Jadi kita nilailah sendiri yang kita buat tu macam mana. Jadi susah lah. Saya pun nak kata buat macam ni pahala kurang ke pahala lebih ke. Sebab Allah nak bagi. Ya. Kan? Dan saya nak sebut juga, kalau kita saja pergi seksa diri kita nak kata itu dapat pahala. Ni kita pergi berjemur tengah panas habis puasa, mungkin pahala lebih banyak lah. Nak kata macam tu pun Islam tak suruh sampai macam tu. Jangan sampai berkisah kan. Jangan macam tu. Saya nak bubur bawang. Okey. Ni. Bawang. Okey, Ustaz. Kita dah masukkan dah isikan. Baik. Ustaz, kadang-kadang kita ni kan manusia. Kita terlupa. Katalah macam ni kan, saya haus lah. Saya pergi kat dapur ni, ambil minum. Kok, habis. Lepas tu baru tanya, Allah, puasa. Adakah puasa tu dah batal ke? Ataupun boleh diteruskan? Dia selagi benda tu kita tak sengaja, kita terlupa, tak batal. Tapi satu benda yang saya nak bagi lah, faham. Katakanlah kita ni memang puasa kita terbatal. Terbatal tu sebab kita pergi makan. Sengaja? Sengaja lah. Okey. Ataupun kita, adalah benda-benda yang kita buat macam apa dia lagi benda yang boleh sengaja. Kita pergi muntah sengaja kan. Muntah sengaja? Baru tengah hari. Adakah selepas tu kita boleh terus enjoy kita ni dah batal dah, tak payah puasa. Ya, tak boleh. Sebab kita sepatutnya kena puasa. Tapi kita yang telah membatalkan puasa kita terbatal. Jadi kita kena teruskan. Dia berbeza dengan orang yang memang tak boleh puasa. Macam orang yang datang haid dan nifas. Kan? Oh, daripada awal dia daripada awal dia memang tak boleh puasa. Ataupun orang yang sakit. Ya. Ataupun orang yang bermusafir. Dia memang tak perlu puasa. Jadi dia boleh bekal. Sebab kalau dia puasa pun, orang macam contoh orang yang haid dan nifas tak ada makna. Jadi dia memang boleh bekal. Okey, faham kan itu? Faham. Okey, kita masukkan 6 blender dulu sambil-sambil kan. Tak sengaja tak apa Ustaz no. Tak sengaja tak apa. Yang tak bolehnya pun tahu. Ya. Dia duduk tengah minum. Masa tengah minum tu, dia teringat. Time dia teringat tu, dia telan juga. Yang tu batal sebab dia sengaja tu. Dia bukan terlupa dah tu. Jadi kalau lah teringat, kena pergi pui cepat-cepat. Baik. Ustaz, satu lagi ke Ustaz? Kan? Kadang-kadang mulut kita ni bau. Jalan ni lah. Mulut bau. Nak buka puasa ni boleh tak? Saya tengah-tengah ni saya buruk gigi. Ni makruh ke macam mana? Baik, episod sebelum ni pun kita kata apa? Cabut gigi, tampal gigi, semua yang berkaitan rawatan gigi tak batal. Jadi termasuklah dengan buruk gigi. Jangan pergi telan buruk gigi tu, batal lah. Suruh kan? Yang tu baru batal. Termasuklah kalau kita dah habis kumuk kan. Kita duk rasa Colgate, duk rasa Bodina, rasa dia punya flavor. Kalau rasa tu cerita lain lah. Itu benda yang tak boleh nak elak. Kita dah kumuk dah duk rasa lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah takkan membebankan sesuatu jiwa manusia ni dengan sesuatu yang, melainkan dengan sesuatu yang dia mampu. Mana boleh benda tu duk ada rasa dalam tu kan. Kumuk 2 kali pun duk rasa. Itu benda yang tak boleh elak. Tegak. Itu pun tak ada membawa masuk makan dan minum. Kan? Ada rasa tu pun tiba-tiba jadi kenyang. Tak mungkin kan. Okey, ni kita masukkan gula merah.
Tu dia. Dia nanti boleh tambah lagi yang gula merah tu. Kita semua rasa tu kena cukup. Masam, pedas, manis sikit. Oh, tu dia gula. Dia asal ni dia kena ada juga rasa-rasa manis tu. Ini pun bagusnya blender jugalah, kan? Ya Allah, terlupa. Duk sembang pasal cerita terlupa ni. Banyak benda saya duk terlupa ni. Ya, apa dia tak? Kan? Tadi dalam salah satu yang kita blender tadi tu, kan? Sebab dah campur sekali dah. Ya. Apa kita blender? Kita blender bunga kantan dan bahan terpenting laksa. Laksa tak mungkin jadi laksa kalau tak bubur tu. Apa dia? Belacan. Belacan. Itulah kata lupa. Yalah, dah blend tak nampak tadi. Kata manusia. Bayangkan benda yang macam laksa ni saya selalu jugalah masak laksa. Tu pun boleh terlupa. Tambahlah yang jenis orang puasa setahun sekali ni. Ya. Kan? Yang rajin puasa sunat tu cerita lain lah. Kan? Tunggu je ustaz lah. Dah juga. Kan? Jadi kita terlupa. Bila terlupa, Allah tahu agama ni untuk manusia. Manusia biasa lah dia terlupa. Ya. Dah? Tak bubur ikan sardin. Oh kan sardin. Okey ustaz. Okey. Bila dalam puasa-puasa ni kan, ada lah mungkin di antara kita mungkin yang berempat kan, lah dengar ada Facebook, TikTok ni kan. Dia Kita dapat dengan jari. Kita duk jadi keyboard warrior ni. Bawang Rangers. Bawang Rangers lah apa. Dia dalam keadaan macam ni, macam mana puasa dia ustaz? Sah tak? Ni soalan sangat menarik ni. Memang nak kena belanja habis lepas ni. Saya suka soalan ni. Pasal apa? Kita dah tanya tadi pasal batal tak batal. Batal tak batal. Ya betul lah. Kita kenalah pastikan ibadat kita sempurna. Allah terima tak batal kan. InsyaAllah. Tapi selalu orang terlepas pandang. Kan? Dia jaga segi batal tak batal ni. Kan? Tapi dia tak kisah bab. Dia mengata orang, dia mencarut, dia maki hamun kan. Dia tulis benda merepek, dia buat fitnah. Dia forward benda yang bukan-bukan. Dalam media sosial. Itu juga boleh menghilangkan pahala puasa kita. Walaupun puasa kita sah. Puasa sah. Ya, macam saya sebut dah, saya tanya episod mana orang ni pun lupa kan. Bahawa janganlah jadikan puasa dia yang tinggal kat dia hanya lapang dan dahaga. Sebab dia tak makan, dia tak minum. Dia jaga. Tapi dia hanya tinggal lapang dahaga ya. Pahala apa pun tak ada sebab dia duk berkata ke orang. Penting ni poin ni. Ni saya nak buat apa ni? Ni otak udang. Udang ni pekat sangat. Saya campurlah dengan ayak sikit nak bancuh. Bagi dia sayang. Jadi saya kena peringatlah diri saya supaya hati-hati bila guna social media ni supaya tak hilang pahala puasa. Okey, saya letakkan ni ya. Okey ustaz. Jom. Okey. Ini dia. Uish, buka dah ustaz. Ayam kan. Ni saya letak bunga kantan. Ni pun boleh letak dah. Daun kesum. Dia mendidih tu boleh buang lah. Ni. Okey. Tu saya kata dia memang kena nak sebati tu. Kita dah masak ni. Esok nak makan kita perangat ni. Kita hangatkan semula. Utara kata. Perangat. Kita hangatkan semula, makan baru sedap. Oi. Jom kita tengok apa dah jadi. Apa laksa kita. Baru dia. Laksa ni yang masalah ni kalau kita masak kat rumah. Satu rumah sampai rumah jiran-jiran. Jiran pun tahu ustaz masak. Sebab dia memang tak boleh nak halang bau dia tu pergi ke lain. Oi. Okey Abid. Ni saya dah mula letak salad. Okey. Sambil-sambil ni saya nak letak salad ni. Kan salad lah apa ni. Ada lah apa lagi. Kalau kita dah buka puasa tu makan dah. Tak buat dah nak jawab-jawab semua. Lah. Apa dia lagi? Kan ustaz, kalau cerita pasal waras ni. Kan ada orang yang dia ada dia tak sedar diri ataupun dia short term memory.
Ustaz dia ingat, Ustaz dia tak kenal dia siapa dia. So dalam keadaan ni, puasa dia sah dah Ustaz. Oh. Okey. Ini cerita dia tergila sebentar ke apa ni? Mungkin. Bab kesihatan mental ni kena tanya pakar lah kan. Ya. Dia lah kena diagnose orang ni macam mana. Tapi saya menjawab dari sudut hukum. Semua tuntutan dalam Islam ni dia mestilah mukallaf. Itu yang basic lah. Ada lagi nanti kan. Ya. Jadi kalau dia tidak berakal, dia tidak waras, dia koma sepanjang hari ke ataupun dia pitang sepanjang hari ke, itu tak jadi, dia tak jadi mukallaf lah. Oh, dia hilang berakal tu. Dia hilang berakal. Jadi kalau dia tak sedar diri kan, itu memang hilang akal lah. Jadi dia tak boleh lah berpuasa pada waktu tu. Memang dia pun tak tahu nak puasa macam mana. Dia pergi makan saja, dia tak boleh kontrol diri dia sendiri. Jadi tu kata lah, lepas sejam tu dia sedar balik. Dia pakai sambung tak puasa dia. Kalau yang sikit saja, sebentar saja kan, itu tak menjejaskan lah. Ni dia macam lebih, kalau kata 12 jam kan, 7-8 jam dia tak sedar. Lama. Okey. Itulah saya rasa terjawablah persoalan tu. Ini dah tuan-tuan, asam laksa yang kita akan buat buka hari ni. Berbuka hari ni. Okey. Jom. Kita nak buat puasa dah. Dah. Tu dia Ustaz. Hari ni kita berbuka dengan asam laksa. Favorite saya. Okey Ustaz. Sebelum lagi 2 minit nak buka ni. Itulah, nasib baik lagi 2 minit. Tidak. Okey. Tadi kita dah sembang pasal korek hidung lah, pasal buah gigi lah. Tadi nasihat Ustaz dalam topik harian dalam puasa ni. Sekali kita ulang. Perkara yang membatalkan puasa dah ada, jelas. Tersenarai satu persatu. Dan yang kita duk sangka batal puasa, mandi pun batal puasa, gosok gigi ni batal puasa, korek hidung pun batal puasa, tak ada lalu senarai pun. Orang kita duk keliru banyak sangat. Kan kita berpegang kepada yang dah jelas-jelas ditunjukkan sebagai perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita mengaji dan kena ikutlah kita punya siri tazkirah. Betul. Jom kita berbuka. Dah azan dah. Okey ke? Bismillah. Sampai Ustaz. Saya ambil. Okey, kalau nak buka puasa, tak tahu dekat mana? Datanglah ke House of Kambing. Menyajikan pelbagai menu. Kita ada kambing bakar, kambing goreng, ayam kunyit dan macam-macam lagi. Jadi kena cuba di House of Kambing. Sedar. Ya. Tempah meja anda sekarang. Ya.